Boleh pahala hamba abang itu. Tak dapat pahala tu. Aku tak tahu lah. Hamba taruh lagi Sanusi ni. Hamba taruh lagi semusim. City Plaza tutup. Aman Central tutup. Semua tutup. Hamba percaya je kat tu. Dulu Ustaz Azizan. Namanya Ustaz Azizan dulu. Dia naik bagus Ustaz Izan. Ni dia Ustaz Izan. Main-main Sanusi uyup. Dia nak nikah nak balon. Nikah dia balon. Nikah dia balon. Main sikit dia balon. Hai boy. Hari tu ada makcik rambut karat mana tau. Mai duk kata Kedah ni tak ada apa. Al-Ustaz ni tak ada apa. Ni Pak Long tak siap mana pula dah ni. Duk kata mall-mall semua nak kata siap kaitkan MB pula dah. Pasal kahwin banyak tu. Mall-mall kena katuk lah lepas ni. Assalamualaikum gang. Ada Pak Long mana tau duk petik. Kata MB kahwin banyak ni. Kahwin 2 je pun. Habis dengan mall-mall semua nak katuk ni. Dia sebenarnya aku pun tak faham. Apa kena mengenal kahwin 2 dengan katuk habis mall-mall. Dengan teruknya ekonomi ni. Cerita kahwin ni bukan manusia yang tetapkan. Allah Ta'ala yang dah tetapkan Pak Long. Pak Long ni tengah perli siapa? Perli MB ke perli Allah Ta'ala punya hukum? Kok Pak Long dengan makcik rambut karat tu tak tahu. Kalau main dia Al-Ustaz lah ni, hampa boleh tengok ni macam ni. Ni dia Star Walk. Macam mana Star Walk ni betul-betul total upgrade dah lah ni. Yang ada pula mangkuk-mangkuk mana tahu duk kata banyak kedai dah katuk lah, pekan mati lah, pekan berantu lah, menega tak bagus lah. Cerita pasal kedai duk katuk apa semua ni bukan di Kedah saja Pak Long, seluruh Malaysia lah ni. Ekonomi lah ni Pak Long antara mana. Cukai SST naik, harga minyak diesel naik, semua tu menaikkan kos sara hidup dan harga barang. Hang tahu ke tak tahu ni Pak Long? Dan mujuklah di Kedah ni tak jadi macam negeri-negeri lain tu yang penuh pok-pok Bangladesh tu, pok-pok Rohingya, pok-pok Nepal, pok-pok Vietnam. Jenuh berimpun mereka ni. Alhamdulillah di Kedah ni kurang lah kita tengok. Kesian aku tengok yang macam di KL, di Negeri Sembilan. Boleh jadi macam Pekan Dakar dah kita tengok. Hang tak tengok ke Pak Long? Kan nampak sama lebih kurang. Tak gaduh pi jauh lah Pak Long. Hang masuk pi belah pulau tu, Pulau Pinang tu. Nampak macam Beijing pun ada. Kau Hong Kong. Tu hang tak mau menyalak. Habis tu yang kita duk tengok ni nak tahu apa? Habis tu ni Pak Long, kalau kita tengok ni Forest City ni, pelaburan 100 bilion masuk untuk Forest City ni. Takkan pasal MB Kedah juga yang jadi pekan hantu, pekan mati macam ni. Tak ada MB Kedah pun kat sana, tapi jadi pekan hantu juga. Katuk Pak Long, katuk. Tak laku Pak Long. Hak bab ni tak mau menyalak pula Pak Long. Dan yang terbaru yang dia Al-Ustaz ni, untuk pengetahuan hang Pak Long dengan makcik karat tu, ni hampa boleh main ni kawasan Luna Galaxy ni. Dia suka menanti. Hampa tengok sendiri. Wah, ramai tak ada kesempatan malam ni boleh main. Tengok memang tak ikan kat sini. Anak pergi, anak-anak pun ajak orang datang sini. Macam ICT lah. Tengok ICT alam memang. Saya rasa besar tempat ni. Dan dia katakan paling besar kat Asia Tenggara dan kat Malaysia. Jadi wajib kena pergi. Jadi Pak Long, hukum yang Allah Ta'ala dah tetapkan ni jelas Pak Long. Nak kahwin 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke, selagi orang tu mampu, tak apa. Pasal benda tu tak berdosa Pak Long. Yang berdosa ni kalau main pungkok, kalau berzina, kalau piduk skandal sana sini, yang tu berdosa lah Pak Long. Tapi betul yang kata Pak Long, sejak MB Kedah naik ni, banyak yang dah tutup sebenarnya. Kedai-kedai judi, kedai-kedai lendiak tu lah ni kurang dah kat belah Al-Ustaz ni. Kedai judi pakai tak ada dah. Sebab apa? Sebab kita menguat kuasakan undang-undang. Dan Alhamdulillahnya, bila tutupnya semua kedai-kedai judi ni dan kurangnya aktiviti maksiat, Kedah ni Pak Long dapat tempat keempat dalam pelaburan asing masuk 44.1 bilion Pak Long. Alhamdulillah. Pelaburan asing ni Pak Long, tu tara Kedah ni tak ada pelabuhan pun, tak ada kargo pun, tapi pelaburan tetap masuk ke negeri kita Pak Long. Dan Allah Ta'ala izin juga 2024 hari tu Kedah ni dapat kutipan hasil tertinggi dalam sejarah negeri Kedah.
Tu yang kata rezeki tak pernah salah alamat tu Pak Long. Dan Allah Ta'ala bantu hamba-hamba dia yang beriman. InsyaAllah. Dan kita pun tahu kesan dia Pak Long dan kafarah dia. Bila pemimpin ni ataupun siapa-siapa pun yang duk buat dosa ni, berzina ke, meliwat ke, benda ni terang dan orang tu takkan selamat punya. Tambahlah kalau orang tu seorang pemimpin. Habis ni dengan kami rakyat-rakyat sekali kena. Pasal penat pemimpin yang tak ada moral yang macam tu. Tapi alhamdulillahnya di Kedah ni MB tunjuk elok. Benda yang betul dia buat, benda yang tak betul dia tak buat. Jadi Pak Long, jangan duk perli tak ketahuan macam tu. Kita risau kot Pak Long perli hukum tu, hukum yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Rasa macam nak perli MB, tapi dah terperli sekali dengan hukum yang Allah Ta'ala. Jaga Pak Long, rentung-rentung juga. Jangan duk petikai hukum hakam yang Allah Ta'ala dah tetapkan ni. Jadi Pak Long, hang faham dah kot no? Harap sampai jugalah kat makcik rambut karat tu. Karat kan tumpah gulai tu. Okey kan? Tolong sampaikan kat mereka, no?